Telur makin mahal, subsidi dah nak tarik balik. You mungkin rasa geram, tapi kalau kita tengok betul-betul, I rasa ini mungkin langkah yang betul asalkan bantuan masih sampai kepada orang-orang yang memerlukan. So, baru-baru ni kerajaan umumkan yang subsidi telur akan dikurangkan daripada 10 sen sebiji kepada 5 sen saja dan ini akan ditamatkan sepenuhnya bermula 1 Ogos. Sejak 2 tahun lepas, hampir 2.5 bilion ringgit dibelanjakan untuk subsidi telur saja. Isunya sekarang, subsidi ni semua orang dapat. Orang kaya dapat, warga asing pun dapat. Padahal subsidi ni sepatutnya untuk bantu rakyat yang betul-betul perlukan je. Kalau orang yang income tinggi pun boleh dapat subsidi telur ni, adil ke? Lagi satu, subsidi ni disalurkan kepada pengeluar. Dan kita tak tahu pun ya, sama ada dia pas savings dulu kepada pengguna ataupun dia poket, dia simpan sendiri. Sekarang ni kos pengeluaran dah stabil and I rasa memang patut kalau duit subsidi tu ditarik balik dan disalurkan kepada tempat lain yang lebih berkesan. Contohnya sekarang ni, kerajaan boleh gunakan savings daripada subsidi telur tu untuk projek-projek yang bantu rakyat secara langsung. Dan untuk kurangkan beban rakyat, I tengok diorang pun ada jual telur grade khas yang lebih murah. Tapi of course lah, bila subsidi ni ditarik, harga pasaran confirm akan naik sikit. Cuma yang pentingnya ada enforcement supaya peniaga tak boleh suka-suka naikkan harga barang. And then kalau korang follow TikTok account of KPDN Cawangan Negeri, you guys boleh nampak yang diorang ni memang buat kerja. And kalau korang nampak ada harga yang melampau, boleh report dekat diorang. I memang sokong subsidi bersasar, tapi jangan sampai yang betul-betul susah pun tersepit. Bantuan memang kena sampai direct dengan cara yang telus. Kalau kita boleh pastikan duit tu pergi dekat orang yang betul, kita tak perlu dah nak bazirkan 2.5 bilion kepada orang-orang yang tak memerlukannya. So sekarang ni nak tanya you sanggup ke bayar sikit mahal telur ni asalkan subsidi ni tak pergi kepada orang yang tak sepatutnya? Atau you rasa lebih baik semua orang dapat sama rata walaupun sistem tu bocor? Yelah kan, some of us kata aku bayar cukai banyak-banyak. Alah, cuba komen kat bawah, I nak tahu pendapat you pasal penghapusan subsidi ni. Adakah ini langkah adil ataupun patut pakai cara lain? Jangan lupa untuk share video ni sebab ramai orang tak tahu pun subsidi telur telah pun tamat.